Bawa Grana Padano dari Itali. Mana yang pernah tengok cheese ni? Grana Padano. Sekejap, dia gelap. Grana Padano. Okey. Cheese. Kita akan kopek, kita akan bagi semua orang rasa Imam ni. Semua itu biasa. Macam I guna rasa tak? Boleh lah. Tapi I selalu rasa Chef. Rasa cemburu. Rasa cemburu. Okey, saya akan kopek, saya akan bagi semua. Saya akan explain dulu pasal cheese ni. Okey. Ramai yang tanya saya halal ke, halal ke? Halal semuanya, insyaAllah. Ni dari Itali. Boleh tengok World Halal Authority nama dia. World Halal Authority. Authority. Islam ni ada kat seluruh dunia. Betul. Bukan kat Malaysia je. Betul. Okey, saya nak tunjuk cheese ni. Berat dia hari ni saya bawa 44 kilo. 4 kilo. Harga dia sekarang, sebelum ni harga dia 4 ke 5,000. Sekarang dia naik seganda 6 ke 7,000. Satu biji. Satu biji. Perut saya boleh buat cheese tak? Boleh. Okey, saya explain cheese ni ada bau sikit, rasa dia lemak-lemak masin. Memang rasa dia memang lain. Okey, yang ini saya explain, yang ini bukan lambang salib Ramai yang tanya saya dekat media sosial, ni salib ke? Salib ke? Bukan. Ini daun clove. Bentuk di sini daun clove. Daun clove. Nampak daun clove Okey, saya akan kopek, saya akan bagi semua rasa. Allahu Akbar. Sekejap. Allah.